Hello, wahai peminat Super Sentai yang dah tahu Super Sentai akan tamat, yang digantikan dengan ditamatkan, bukan ditamatkan sepenuhnya, hanya ganti nama yang ditayangkan di Swimis. Yang ramai tertanya, kenapa Super Sentai yang ditamatkan tayangan TV? Senang, sebab jumlah penonton kanak-kanak, yang tu saya tak mau cakap lah. Okey, sekarang akan digantikan dengan Battle Hero. Dulu Battle Hero dibatalkan kerana dulu kurang penonton, yang kurang peminat sebab terlalu macam Kamen Rider yang Super Sentai. Jadi ini dipilih untuk gantikan Super Sentai sebab ini lebih mirip dengan Super Sentai yang Kamen Rider. Macam tu lah mereka kata. Itu saya tak pasti Jangan pula tanya saya. Okey, memang mirip macam Super Sentai yang Kamen Rider. Kadang-kadang solo, kadang-kadang berkumpulan. Sebabkan sekarang ni zaman streaming digital, jadi Super Sentai akan ditayang kat sama digital. Sementara ni Battle Hero akan gantikannya. Itu katanya TV Asahi katanya cuba ambil dua Tokusatsu. Tak tahulah, mungkin sebab gagal kot. Okey, itu saya tak tahulah kenapa. Ini yang digantikan. Sebab kumpulannya memang berganti-gantian. Okey, untuk tu siapa yang pernah tengok, jangan lupa tekan butang loceng, butang subscribe. Okey, sebenarnya masa tu saya sebenarnya Battle Hero ni memang saya selalu tengok Yuji Kaban. Apatah nama timnya tu? Kaban tu gambarnya Battle Hero, Kamen Rider dengan Super Sentai memang diadaptasi dulu di Saban. Tapi sekarang Kamen Rider Power Rangers dah tak adaptasi dah. Jadi mereka tak dapat duit dah untuk buat lanjutan Super Sentai, tapi dapat untuk streamis. Masih baik ada streamis digital sekarang. Yang banyaklah Tokusatsu yang macam Super Sentai di luar Jepun, tapi sebenarnya Tokusatsu yang lebih banyak yang macam Kamen Rider. Seperti yang macam Super Sentai tak banyak. Okey, untuk ni Tokusatsu yang akan tayang ni, dulu pihak TV Asahi pihak Toei ada 3 je Tokusatsu ni yang saya akan tunjukkan. Apatah nama dia? Uji Kaban. Super Uji Kaban. Tema Kaban juga. Mungkin tema tim yang saya agak susah sikit nak sebut, jadi saya tunjukkan nama dia sajalah. Anda boleh baca ikut ni lah. Maaf lah kalau tak jelas. Okey, untuk tu untuk rupa dia, warna dia, kumpulan ni dulu banyaklah macam-macam warna. Warna orange, tapi malangnya warna lain yang jati. Warna apa? Saya tunjuk sendirilah. Inilah Kaban yang akan menggantikan Super Sentai. Bukan saja Kaban warna merah, akan ada warna emas, biru, silver dengan warna-warna lain. Macam Super Sentai jugalah. Yuji Kaban ni memang macam ada tim Battle Hero. Battle Hero ni memang ada banyak tim. Pernah sekali tu. Katanya alat pertukarannya akan bertema kad dengan pistol. Agak biasa-biasa. Mungkin sebab kad lebih banyak digunakan di Kamen Rider. Sayangnya Super Sentai pernah munculkan kunci patung kunci key Super Sentai. Super Sentai pernah guna kunci key Battle Hero dengan Kamen Rider, tapi tak ada satu pun Kamen Rider yang guna kunci yang boleh ubah diri dia. Yang Battle Hero tak ada satu pun yang menggunakan kunci untuk berubah. Sekarang ni guna yang macam macam Kamen Rider yang guna kad. Sayang sekali sebab saya berharapkan yang guna kunci. Yang pernah sekali tu dimasukkan dalam Power Rangers ni. Captain Chuck Okey, untuk tu saya sebenarnya tak bahas lebih banyak. Untuk ceritanya anda boleh lihat sendirilah. Battle Hero ni dah lama dah di Jepun. Baru sekarang saya nak buat kerana agak lama jugalah. Takut kena buang. Jadi jadi saya tunggu masa yang sesuai. Macam YouTuber lain kata, kita kena tunggu. Okey, untuk tu, untuk Super Sentai dengan ini okey saja. Untuk ni pelakon untuk ni pelakon ni kadang-kadang berganti-ganti lah berlakon. Untuk Super Sentai saya tak tahulah ganti nama jadi apa. Sila komen kalau anda tahu mereka ganti nama jadi apa. Okey, untuk tu kostumnya apa entah.
bukan pelakon Kamen Rider Super Sentai je terkejut, pelakon yang bukan Super Sentai pun terkejut. Ya. Okey, saya sebenarnya teringin nak bahas sekali dah dengan Kamen Rider dengan Super Sentai yang Battle Hero ni lama-lama. Tapi ya, saya takut kena buang, jadi ya, saya sibuk sangat dengan kes ni apatah. Nak kumpul duit, ya. Nak buat cerita macam ni, nak adaptasi ni agak mahal jugalah. Ya. Okey, sila komen kalau anda faham yang, sila bagi tahu kalau anda tahu macam mana. Sorry. Untuk ini saya akan cakap pasal nanti. Okey, untuk ni siapa pernah tengok pelakon-pelakon watak utama dia? Ya, pelakon watak utama dia pernah muncul sekali lagi lah. Ya, pernah sekali itulah. Pelakon yang pernah naikkan nama, takkan tak nak munculkan. Ya. Okey, untuk ni pelakon-pelakonnya, ya. Macam mana cakap ya? Kamen Rider, Super Sentai, Battle Hero, memang ya, gegemaran ramai lah. Cuma biasanya Battle Hero lebih rapat dengan Battle Hero lebih sama dengan Super Sentai. Ya, sebab kalau dimasukkan Battle Hero ni, tak sebut Battle Hero, lebih disebut Yuji Kaban, The Kaban, yang macam-macam lagi lah Kokusatsu nama tu. Ya, macam Super Sentai, tak disebut Sentai tapi sebut Sentai Wingacha. Ya, doi, apatah, susah jugalah. Haikenja tu semua apa ni, Battle Hero, Super Sentai memang hampir sama lah. Jadi tak heranlah masa tu Battle Hero diberhentikan dulu, yang selepas tu dilanjutkan. Akhirnya Super Sentai akan dilanjutkan dalam cerita Streamis. Untuk Streamis tu saya belum tahu ni Streamis tu apa. Untuk siapa yang dah tahu sila komen. Harap masih ada kat Play Store atau mana-mana. Okey lah. Untuk tu, apa entah ni, Yuji Kaban ni cuba ada berapa banyak saya bilangannya. Ya, dulu mereka berhenti guna pelakon manusia yang mula lebih fokus pada robot-robot family yang macam Doraemon lah. Hanya dua robot Battle Hero yang macam family Doraemon, tapi akhirnya gagal. Ya, mungkin sebab masa tu kanak-kanak tak banyak ni tengok TV kot, ataupun tak banyak beli kaset video. Ya, DVD masa ni masih laku ni kat Malaysia. Pesta Wijo tak laku dah kot. Untuk tu saya tak nak cakap banyak lah. Okey, untuk ni Yuji Kaban dengan yang lain-lain, sila komen kalau anda pernah tengok. Okey, untuk jalan ceritanya anda boleh tengok je. Kadang-kadang ini hampir mirip lah dengan sequel. Ya, kadang-kadang ini macam-macam boleh jadi sequel lah. Ya, Super Sentai, Battle Hero, kadang-kadang macam sequel, kadang-kadang ada yang pindah ke Super Sentai, ada yang pindah ke Kamen Rider. Ya, macam orang cakap, ya, masa tu apatah pelakon-pelakonnya. Nak cakap apa Okey lah, Battle Hero ni, ya, banyaklah pelakonnya yang daripada Super Sentai, Kamen Rider pernah berpindah-pindah. Itu biasa-biasa je. Okey, untuk tu jangan lupa tekan butang loceng, butang subscribe. Yang ya, kalau anda minat Super Sentai sila komen. Kalau anda minat itu sini penggantinya sila komen. Ya, saya sebenarnya agak ragu lah dengan ni. Ya, saya yang bertema kunci, malah yang bertema kad. Tak apa, yang penting mainannya tetap okey. Atomen pun pernah berhenti dulu buat Atomen dulu, tapi tetap dilanjutkan. Ya, dulu Atomen terpaksa gunakan patung untuk, ya, sebab masa tu Super Sentai dengan Kamen Rider dah guna. Yang ya, akhirnya Battle Hero terpaksa Battle Hero pilih gunakan kad daripada kunci. Tak apa, yang penting bagus jalan ceritanya. Okey, untuk tu. Okey, jadi kalau anda ingin lihat, jangan lupa. Sebenarnya saya ingin beli mainan yang macam ni, tapi duit saya tak cukup. Jadi kat sini je lah yang saya mampu. Ya, bukan senang tahu nak beli mainan macam ni kat Shopee ke apa. Tak tahulah, mereka masih tak buat lagi Kokusatsu yang sama. Kalau tak, senang sikit saya nak beli. Ya, kalau mereka buat Kokusatsu yang sama, senanglah saya nak beli dekat Shopee. Sekarang ni Kokusatsu tak ada lah Super Sentai yang buat yang sama, ataupun Kamen Rider guna tema yang sama.
Okey, asyik tema kad je. Jadi saya agak bosan. Okey, itu saya cakap. Bye bye. Jangan lupa tekan lonceng, subscribe.